Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar di luar sana. Anda kini sedang mendengar iSpot, Inspirasi Nilam Pertama rasmi dari SMK Bandar Baru Sentul. Podcast ini dihasilkan khas untuk berkongsi kisah dan pengalaman tokoh-tokoh hebat yang berjaya agar menjadi inspirasi kepada seluruh warga sekolah dan pendengar di luar sana. Kembali lagi bersama saya, Amalinda Wisha. Bersama saya, Zahin Wafri dalam episod pertama ini. Dalam episod pertama ini, kita amat beruntung dapat bersama dengan seorang rakan yang bukan sahaja hebat tapi juga menginspirasikan. Mari kita sambut saudara Amsyah Rizki. Mari kita sambut Syuhara Nazri. Saudari Faikah. Saudari Alisha Yusri. Kita sambut Khadijah Aira. Selamat datang ke studio iSpot. Selamat datang ke studio iSpot. Bagaimana bermulanya minat membaca anda? Sebenarnya mula membaca daripada saya sekolah rendah lagi. Macam biasalah, kita kan kanak-kanak. Kita suka komik-komik yang ada visual kartun yang tarik perhatian kita. Okey, kalau diikutkan untuk semua orang dia mula membaca pada waktu kecil, termasuk saya. Jadi buku ni menjadi sesuatu yang saya baca sebagai hiburan. Setiap perjalanan pasti ada cabarannya. Boleh tak Khadijah Aira kongsikan sedikit cabaran yang awak hadapi semasa mengisi nilam? Baiklah, antara cabaran yang saya lalui semasa menyiapkan nilam ialah pengurusan masa. Jadual saya padat dengan kelas harian, kelas tambahan dan ulang kaji yang perlu disiapkan dalam tempoh yang singkat. Pada mulanya saya fikir saya tak mampu untuk bahagi masa untuk membuat nilam. Namun saya sedar yang nilam boleh disiapkan dalam masa yang singkat sahaja. Baik, faham. Jadi saya teruskan ke soalan seterusnya boleh? Boleh. Saya nak tanya, apa sebenarnya makna nilam secara peribadi bagi awak? Nilam ini bukan sekadar program yang dianjurkan oleh kementerian. Ia juga mendidik kita untuk menjadikan membaca buku sebagai rutin harian. Bagi saya, makna nilam ni bukanlah sekadar program sekolah. Dia, pada saya, ia adalah nadi ilmu. Sesuailah dengan namanya, nadi ilmu amalan membaca. Kalau kita fikir balik, setiap hari pun kita membaca. Sebab dalam dunia ni semua benda memerlukan pembacaan. Jadi pada saya, nilam ni adalah salah satu amalan yang boleh membawa kita untuk kita lebih terus ke hadapan. Jadi saudari Alisha, sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini, mungkin awak ada motivasi atau pesanan yang ingin disampaikan kepada rakan-rakan atau pendengar di luar sana. Dan apa yang saya nak katakan kepada rakan-rakan dan kepada Zahin juga, semua pengetahuan kita datang daripada buku. Macam Marie Curie ni juga, dia seorang yang suka membaca buku tentang sains dan matematik sehingga dapat membawa kejayaan kepada dia. Kawan-kawan, Zahin, saya nak cakap, tataplah huruf tu selagi kita hidup. Sebab ilmu hanya hilang kalau kita berhenti hidup. Sekian. Wow. Ucapan motivasi yang sungguh menginspirasikan. Kepada semua pendengar iSpot, Inspirasi Nilam, Teruskan membaca, teruskan belajar dan teruslah menjadi inspirasi kepada orang lain. saya Zahin Wafri undur diri. Saya Amalinda Wisha mengundur diri, Ilmu bukan sekadar dicari. tapi juga dihargai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.